Tak tahu. Boleh? Aku pergi molek. Gigit je jatuh. Gigit rasa jatuh. Kalau kita tunggu tak apa dia jatuh. Bahaya ada tu. Oh, ada. Ada bahaya ada tu. Oh, tak ada weh. Kosong. Ekor tak masuk. Tak ada ikan sini. Ada. Turun juga dia. Dah tak sampai apa. Ada lah tu. Anak ni. Jom tengok bubuk. Agak-agak tu bubuk ni. Hak jatuh lah air. Tak ada dekat saja. Oh, Rik jatuh lah air. Boleh tak? Nak jatuh dah. Boleh. Kau apa tak ada kat sini? Dia leluh tu mai kat ni. Sini. Ni leluh kat ni. Hmm. Pegang ah, pegang tu. Kat tepi sini boleh pergi. Tadi saya pergi kita kat tepi situ tadi. Di sini licin jatuh. Ada kodok ni tu. Apa nak letak daun? Bagi tutup sikit. Teduh ikan. Bagi ikan tak takut. Bagi ikan gelap, ikan berteduh. Ada benda patut kena tutup, ada benda tu tak payah teduh. Ada kodok tahu. Tak ada ikan sini. Tak ada weh. Ada weh, bujuk seekor. Oh, bujuk weh. Ikan limbat. Kelimat bujuk. Bujuk. Baung ada. Oh, besar bujuk. Ada satu apa? Ada satu ikan kecil. Satu ikan kecil. Kecil lah, tak nak terebus ekor. Oh, masuk bujuk weh. Tu bujuk ke tu? Oh, bujuk ni yang macam haruan ni. Ni baung. Papa dapat 2 baung, satu terbun dengan satu bujuk. Banyaknya ikan. Bujuk weh. Dia kenal bujuk eh? Tu bujuk tu. Ikat pakai weh bunga dia lain sikit. Ingai payah dapat ni. Ni baung. Tu hak kecil tu terebur, nak terebur tu. Saya suka baung. Saya suka baung. Ada baung sini. Tapi tak banyak ah. Air tak dalam. Sini ada dalam. Oh, ada bujuk sini. Oh, besar bujuk ni. Kita cari limbak, tak ada. Tak apalah. Tak ada hak tu jelah. Tak boleh tahan dah sini. Ya macam apa? Tidak memberangsangkan. Tapi ada lah hasil kan. Okey. Ada bujuk. Saya suka ikan baung. Kau belakang ni. Jom. Ribuh lagi ni. Oh, apa bujuk ni? Pegang kat batang tu. Bikin. Oh, jatuh. Oh, ada bujuk sini. Bujuk ada kat sini. Bubu tu lah, dia tak masuk hot star. Sebab dia mulut dia pepeh. Untuk ikan selak, ikan terebur kita masuk lah. Oh, ya. Hot ni dia munggah bulat gini. Hot tu memang ikan besar tak masuk tu. Memang tahan terebur,
Lapar gitu ya. Tak lepas tubuh dia. Ha? Lepas tubuh. Nak tergebur lepas ha. Ni hak ni kan dia tak lepas ni. Kecil aja ni. Temilah halus ni. Iyalah. Ha. Ni lepas balik halus. Oh, apa nak lepas? Lepas balik. Oh, tu dia benang. Wah, duri ni. Ha? Lah duri tu, ha. Oh, mana? Ada duri tu. Bau. Ha, bau. Bau mana duri? Macam Ya. ikan duri, ikan senga. Bau akar panggil. Bau senga. Buat ni ikan halus tak ada. Ikan tergebur tu tak banyak tak masuk. Tu je. Betul. Ni ada. Oh, bujuk. Besar je buah. Bujuk ikan apa? Bujuk dia gigi orang tak? Tak, macam haruan je. Tapi dia lembut, dia slow sikit. Dia tak ganah macam haruan kalau ni. Dia tak, dia tak ganah pasal haruan. Dia slow. Kalau ikan haruan, ada. Abang tunggu ni, sawit ni ada ni. Malah nak dapat sawit lain. Sawit tengah bekok molek. apa pegang duri kat dia kawan. Tahu. Nampak? Oh. Sebab dulu papa dapat ikan haruan macam ganas, tapi kalau ikan bucut ni macam Dekat duri dia. tak ganas sangat. Dia makan ikan darat? Eh? Makan ikan darat? Kau tak tahu orang kecil nak boleh buat ke. Dia ni bau ni sok poyok je. Oh, iyalah. Oh. Kalau orang buat tu makan lah. Buat diri ni tak tahulah. Jadi ke tak. Kalau nak ambil bau ni. Boleh rasa boleh lah. Ikan lembat saiz sini ke? Goreng je lah. Ikan lembat dia saiz sini. Macam bujuk tadi saiz dia. Oh, tak lah tu. Dok ah. Kecil lagi tu. Tengok duri. Kecil lagi tu sangat. Kalau setengah upai lagi besar. Wah! Ah, ya. Baik lu masak dia lah. Masak. Masak dia lagi. Boleh lah kau kawan. Oh. Gulai kawan kau. Kari kau gapo. Boleh lah untuk tekok kawan dengan anak-anak kawan ni. Takat ni kawan dak masak anak kawan kata tak puji lagi semua sedap lah. Semua ni makan banyak lakon ni kalau kawan masak. Nambah lakon. Dah 3%. Tu sana ada kan dari lain. Ada tempat lagi lah kawan lagi main. Mana? Depan. Nak saya kau tak tahu. Terabul.